Bila kita dah bersedekah, rasanya ya Allah dipermudahkan urusan. Itu dia. Allah, macam-macam masalah dia kata dia mengitu dia ni, dia macam-macam. Allahu Akbar, banyaknya dugaan. Itulah dia, kadang kita tak tahu kenapa kita, yalah Allah, kenapa Allah bagi aku ujian macam ni, kenapa ni, tak cukup ke ni. Saya berborak dengan kawan-kawan lain, ya Allah Syirah, aku dah bertekar, rasanya hidup aku alhamdulillah aturan cantik. Tapi kita janganlah riak takbur tentang kehidupan kita tu bagus. Cuma kita tahu apa yang kita lakukan, iaitu bersedekah. Aku tengok aku bersedekah, hidupku okey. Teruskan. InsyaAllah, rasanya kalau ada timpa ujian, tambah lagi apa yang kita nak sedekah tu. Mungkin tak cukup, kita bagi lagi pada orang yang memerlukan dalam keadaan diam ke apa semua. Alhamdulillah. Saya bersama dengan NGO Iltizam ni salurkan kepada orang ramai. Duit-duit anda tu juga kami buat kerja, InsyaAllah. Kadang tak tahu nak sedekah kat mana kan. Bila kita dah bersedekah, rasanya ya Allah dipermudahkan urusan. Itu dia. Jadi jomlah kita menggunakan duit tu, ada gunalah sebaiknya. Tak kira salur mana, tak bukan Iltizam pun tak apa. Tapi saya cuma beritahulah wakil pada Iltizam. InsyaAllah macam-macam ujian timpa. Tapi itulah, banyak bersedekah. Banyak cerita tapi pendek je lah ya. Itu je nak beritahu, sampaikan. Ya Allah.